Assalamualaikum dan selamat sejahtera kawan-kawan. Salam perkenalan daripada saya, Muhammad Khalif Ijaz bin Nuralizan. Saya merupakan juruhebah baru bagi TVP SSSK Bukit Rahman Putra. Belajar dengan perkembangan dunia masa kini, teknologi bukanlah perkara asing dalam kehidupan kita, termasuklah dalam bidang pendidikan. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga menekankan perkara ini melalui pelaksanaan dasar pendidikan digital. Apa itu bahan digital? Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bahan digital bermaksud barang-barang yang akan dijadikan benda-benda lain. Digital pula bermaksud beroperasi dengan menggunakan angka dan aksara yang lain untuk mewakili data. Bahan digital pula bererti sumber bahan berasaskan teknologi dari pelbagai jenis platform. Bahan digital telah membawa revolusi dalam dunia pendidikan dengan menyediakan pelbagai manfaat dan peluang. Antaranya ialah akses kepada maklumat yang meluas. Murid boleh mendapatkan sumber pembelajaran dari seluruh dunia melalui internet, termasuk e-buku, video dan kursus dalam talian. Sebagai contoh, penggunaan D5. Kawan-kawan boleh akses pelbagai jenis laman web dan bahan melalui portal ini seperti menonton EduWeb TV. Wah, banyak perkara yang boleh dilakukan dan kita boleh guna untuk bantu pembelajaran kita. Secara tidak langsung, perkara ini akan menyediakan murid untuk menghadapi masa depan. Seterusnya, pembelajaran interaktif dapat dilaksanakan. Teknologi seperti permainan pendidikan, simulasi dan alat interaktif membuatkan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan aplikasi Quizizz dan Kahoot. Aplikasi ini merupakan salah satu contoh bahan pembelajaran yang berasaskan kuis. Aktiviti ini boleh dijadikan sebagai salah satu latihan pengukuhan di akhir sesi pembelajaran. Kawan-kawan boleh tengok skor sendiri selepas kuis tersebut. Selain itu, bahan digital menawarkan fleksibiliti dalam sesi PDP. Murid boleh belajar mengikut masa dan tempat yang sesuai dengan mereka, menjadikan pendidikan lebih inklusif. Sebagai contoh, menggunakan platform Google Classroom untuk berinteraksi dengan murid secara maya. Guru boleh menjalankan pembelajaran abad ke-21. Flip Classroom seperti yang kawan-kawan dapat lihat ini. Guru boleh menciptakan kelas secara maya dengan menggunakan ID D5 murid dan guru boleh berkongsi bahan dan tugasan dalam kelas tersebut. Pada waktu yang sama, bahan digital membolehkan personalisasi pembelajaran seseorang murid. Dengan bantuan AI dan analitik data, pengalaman pembelajaran boleh disesuaikan dengan keperluan dan tahap kemahiran individu. Misalnya, murid boleh melaksanakan pembelajaran berasaskan projek secara digital. Hal ini bertepatan dengan teori gaya pembelajaran murid yang pelbagai seperti visual, auditori dan kinestetik. Murid boleh menghasilkan pembentangan menggunakan PowerPoint atau Canva menggunakan elemen visual dan audio yang menarik. Kesimpulannya, di era teknologi ini, kita hendaklah sentiasa peka dan proaktif dalam menjayakan ini. Semoga usaha kita untuk melahirkan modal insan yang inovatif, kreatif dan berdaya saing pada masa hadapan akan menjadi realiti. Sehingga berjumpa lagi kawan-kawan semua. Terima kasih dan Assalamualaikum.